Tapi kalau kita tak ada ilmu tentang kewangan, terutamanya kaki tangan kerajaan, dapat kena gaji yang bagus pergi buat loan. Loan sana, loan sini, semua loan. Buat hutang. Last sekali lepas 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kerja, harta tak ada, tanah tak ada, emas tak ada, hutang je banyak. Walaupun di Kelantan sepatutnya kita mudah nak jadi kaya di Kelantan ni, kalau kita tahu urus duit. Sebab kos hari hidup di Kelantan tak besar. Tapi kalau tak tahu urus duit, lama kelamaan, duit tak ada, simpanan tak ada, harta tak ada, tanah tak ada, rumah memanglah besar, kereta memanglah besar, tapi semua hutang. Bila terjadi musibah dalam hidup, hilang segala-galanya. Selagi kereta tu hutang, kereta tu bank punya, bukan kita punya. Selagi rumah tak boleh bayar, rumah tu bank punya, bukan kita punya. Okey? Jadi tuan-puan dan puan-puan, yang paling penting pada saya ialah ilmu. Kita kena bermula dengan ilmu, belajar. Macam mana nak jadi kaya? Macam mana sikap-sikap orang kaya? Kita kena betul. Okey, keadaan kewangan kita hari ni bukan sebab kita buat beli semalam, berbelanja semalam, bukan. Bukan apa yang kita belanja bulan lepas. Tapi perangai kita terhadap keuangan ni 5 ke 10 tahun dulu lagi. Lama dah. Kebiasaan kita. Ni kalau kita kerjaan nak naik apa ni, dapat kenaikan gaji. Mikir dah mula. Kita dah start fikir dah. Dapat kenaikan gaji ni, bolehlah kita tukar kereta. Padahal kereta ada tu molek lagi. Apa? Cara kita mikir tentang duit tu. Dia tak fikir dapat apa ni, kenaikan gaji ni kita tambah simpanan. Tak fikir.